Seorang penganggur dihadapkan ke Mahkamah Session hari ini atas 2 pertuduhan memiliki senjata api dan 47 peluru tanpa permit atau lesen yang sah pada Mei lalu. Tertuduh Muhammad Zamri Mustafa 50 bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan memohon bicara selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Abdullah. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa memiliki sepucuk pistol jenis Glock 19 tanpa permit atau lesen yang sah di sebuah rumah di Jalan Meranti di sini pada jam 8.30 malam 29 Mei lalu. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api, penalti lebih berat 1971. Jika disabitkan kesalahan, tertuduh boleh dipenjara sehingga 14 tahun dan tidak kurang 6 kali sebatan. Manakala bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa memiliki 47 butir peluru hidup pelbagai jenis, antaranya 20 butir jenis AUSA 9mm Luger, masing-masing sebutir FC 9mm Luger, PMC 9mm Luger dan S3 9mm Luger, selain 2 butir AP 14 9mm Luger pada masa dan lokasi yang sama. Bagi kesalahan kedua, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 8(A Akta Senjata 1960 yang membawa hukuman penjara tidak lebih 7 tahun atau denda tidak lebih RM10,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Siti Aisyah Nailah Harizan manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Terdahulu, Siti Aisyah Nailah tidak mencadangkan sebarang jaminan kerana tertuduh berdepan tuduhan membabitkan kes senjata api yang merupakan kesalahan serius. Mahkamah kemudian tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 14 Julai depan untuk sebutan semula kes dan lantikan peguam. Nik Nur Zakia Abdullah bersama juru kamera Izzatul Azma Sanusi, Berita iMedical TV.